Tahu tak program apa ni? Saya masa mula-mula diberitahu ada program masak-masak ni, pertama sekali memang menarik perhatian saya. Konon macam pandai sangat masak kan, tapi sebenarnya tak adalah pandai. Tak ada pandai? Kita kongsi sikit je. Ish, mana mungkin. Tapi semua tetamu undangan kita, rata-ratanya semua pandai masak. Alhamdulillah. Termasuk dengan hari 30 resepi bersama dengan Agrobazar Online. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan saya Momo dalam program Masak-Masak bersama ABO 2026. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini adalah Ya, Mo. Kejap. Dah on air ni, Meh. Kejap. Meja bersih. Okey, sorry Okey. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapakah tetamu istimewa pada hari ini? Nantikan bersama dengan saya selepas ini. Jumpa lagi. Masak-masak bersama ABO 2026 kembali semula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari yang sangat indah dan bertuah. Jadi kita bersama dengan Puan Jamilatul Adawiyah binti Jamani, pengarah unit integriti. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey Puan, sekarang ni? Alhamdulillah. Macam mana keadaan persekitaran dekat sana, kat luar sana? Luar tu kawasan rumah saya ke kawasan tempat kerja? Oh, Bila dia bercakap dengan integriti ni kena lain sikit. Yang itu yang maksud kena yang tu yang saya unit integriti risau saya cakap kan. Tapi tak apa. Rasanya unit integriti ni dia bukannya untuk mencari salah, betul kan? Betul. Tapi untuk membetulkan. Ya. Okey. Jadi Puan Jami, tahu tak program apa ni? Saya masa mula-mula diberitahu ada program masak-masak ni, pertama sekali memang menarik perhatian saya. Konon macam pandai sangat masak kan, tapi sebenarnya tak adalah pandai. Tak ada pandai? Kita kongsi sikit je. Ish, mana mungkin. Tapi semua tetamu undangan kita, rata-ratanya semua pandai masak. Alhamdulillah. Termasuk dengan Puan Jamie selepas ini. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Apa menu yang akan Puan Jamie bawakan untuk hari ini? Kita tunggu selepas ini. Jumpa lagi. Okey, Masak-Masak bersama ABO 2026 kembali sekali lagi bersama dengan Puan Jamie kita. Saya. Okey Puan, nampaknya bahan dah tersedia di hadapan ni, tapi orang kat luar sana tak tahu apa menu yang akan dibawakan oleh Puan Jamie hari ini. Jadi menu apa Puan? Hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-puan semua sotong masak paprik. Sotong masak paprik? Ya, betul. Kalau bahan-bahan ni boleh dapat kat mana? Dapat dekat Agrobazar Online. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang Puan Jamie bagi tahu, nak dapatkan produk untuk produk-produk usahawan ataupun produk-produk IKS, produk-produk pertanian, boleh dapatkan di Agrobazar Online. Layari sahaja www.agrobazar.com.my. Okey, jadi ada diskaun tau kalau beli dalam Agrobazar Online ni. Wah, hebatnya, bagusnya. Wah, macam wah tu biasa je. Wah. Cuma sebab saya nak wah dia macam kita kena sopan. Tapi unit integrity dia memang kena kontrol rasanya kan. Dia kata wah, impression tu dia kena simpan Puan. Ya, saya teaser sikit je. Okey, jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan dekat sana, dapatkan produk-produk Agromas ataupun produk-produk IKS boleh di Agrobazar Online. Jadi dan juga kerana apa Puan? Kerana tagline yang kita ada adalah jimat, mudah dan selamat. Jimat, mudah, selamat. 3 lah. 3. Okey. Jadi integriti ada tagline tak?
integriti di hati. Oh, Itu yang pertama. juga. Oops. Macam Yang tu. kedua ada yang kedua. Ada yang kedua? Integriti bermula daripada diri kita sendiri. itu Wah, dia. okey. Jadi puan boleh bagi tagline tu, integriti tu selepas ini. Jadi kita akan berehat seketika untuk beri kata laluan. Jumpa selepas ni. Pasti menyelerakan. Puan, katanya integriti pun ada slogan, betul ke? Ya, betul. Ah, Ada okey. slogan. Nak tahu ke? Mestilah nak Ni tahu. mesti kena tahu kan. Okey. Slogan integriti ada dua. Okey. Yang pertama, integriti bermula daripada hati. Okey. Yang kedua adalah bermula daripada diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya, betul. Kalau tak bermula daripada kita, Ah, macam mana kita nak berintegriti dengan orang yang lain juga? Begitulah okey. sebenarnya. Jadi saya rasa saya adalah antara orang-orang yang berintegriti lah. InsyaAllah saya doakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin. 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 Okey. Atas doa puan, saya aminkan. Okey puan. Kita nak kenalkan bahan yang ada di atas meja ni. Okey. Kita nak masak papik. You Kan? Soto masak papik. Jadi menu utama kita adalah mestilah sotong. Ah. Takkan pula minyak kan? Ini menu sampingan. Dia produk, dia bahan sampingan. Bahan. Tapi Okey. bahan-bahan lain, Yang ni adalah sotong. ini tu sotong. Ni Anggaran yang bahan kita utama. perlukan dalam 3 ke 4 ekor sotong lah. Okey. Okey, lain daripada tu seperti biasalah bahan-bahan untuk kita menumis. Kalau saya, kebiasaan saya lah. Kalau saya masak, saya akan guna bawang putih. Okey. Saya akan gunakan bawang merah. Saya akan gunakan cili kisar. Kita ada serbuk perasa. Kemudian kita ada bahan yang kita panggil sebagai bahan penambah rasa. Serai dan juga daun limau. Daun limau. Ya, masak papik kalau tak ada dua bahan ni, dia tak jadilah. Dia lari je sikit. Dia jadi part je lah. Ya, Okey, betul. paprik belum lagi lah. Ya, Okey, betul. jadi sekarang ni dua bahan ni. Tapi puan, saya nak tambah sedikit. Puan tahu tak yang bawang Bawang putih ni putih ke? Aha. dan juga bawang merah ni adalah produk usahawan. Oh. Boleh didapati di Agrobazar online juga? Boleh puan. Okey. Apakah produk usahawan tu? Jenama kupas. Oh, Okey, jadi kupas. tuan-tuan dan puan dekat luar sana ataupun puan Yami sendiri nak tahu macam mana nak dapatkan produk-produk usahawan ni, boleh layari saja platform Agrobazar online www.agrobazar.com.my. Dan juga tak lupa juga kita ada produk istimewa yang akan saya bagi pada Puan Jamie. Apa nak tahu? produk tu? Okey. Nah, ni dia produk dia. Okey, ni adalah Produk tu boleh daripada didapati di Agrobazar online juga ke? Ya, betul Mak. Cuba tengok. Daripada perencah sudi, masak paprik. Masak paprik. Jimat, Mudah, selamat. selamat. Okey. Jimat, mudah, selamat. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, kalau nak dapatkan produk sudi, boleh layari sahaja www.agrobazar.com.my. Kita ada penjimatan, ada diskaun RM5 dan juga RM10. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan rehat seketika. Lepas ni kita Baik. akan masak ya puan? Boleh. Jadi kita akan berehat seketika. Kita berhenti setakat ni. Kita jumpa selepas ini. Pasti menyelerakan. Kita kembali semula dalam program Masak-Masak bersama ABO 2026. Bersama dengan kita sekali lagi Puan Jamie. Dah ready untuk masak? Ready. Tapi sebelum tu mungkin orang tanya lagi. Apa menu ni sebenarnya? Sotong Masak paprik. sotong masak paprik. Jadi kita nak lepas ni kita akan cuba masak. Kita perlukan minyak anggaran lebih kurang 1 ke 2 sudu sahaja. Satu Untuk kedua sudu kita saja. buat tumisan saja kan. Okey. Dia tak boleh nak pakai banyak-banyak. Nanti kolesterol. Oh, kolesterol. Ya. Oi, semua Kemudian- tetamu kita semua menjaga kesihatan puan. Boleh lepaskan saya camca? Camca. Yang kecil ke yang yang besar? kecil, yang kecil. Okey, alright. Okey, terima kasih. Okey. Okay, kita tunggu minyak kita panas sikit. Kemudian kita masukkan bawang putih Okey. untuk kita tumis. Anggaran lebih kurang 2 ulas bawang putih. Okey. Okey. Tapi kalau katakan orang-orang kat luar sana nak ringkas, Ya. macam ni bawang putih ni dah siap kisar dah. Yang dah siap kisar. Ya. Produk usahawan kita. Produk usahawan kita buat jenama okey. kupas ni namanya. Okey. Okey. Jadi kalau katakan tuan-tuan dan perempuan nak dapatkan di Agrobazar online. Alright. Okey. Okay, bahan yang kedua yang kita akan Okey. perlukan adalah bawang merah. Okey. Anggaran lebih kurang 1,5
biji bawang merah lah. Okey. Kalau kat rumah kita kena kupas kan. Ya. Tapi sekarang ni dah mudah. Dah mudah Kan? dah Puan. Mudah saja cari bahan-bahan daripada produk usahawan kita yang boleh didapati di portal kita Agrobazar online. Agrobazar online. Jadi sekarang ada diskaun juga Puan. Sebanyak RM5 dan juga RM10 Puan. Oh, Jadi banyak penjimatan banyak dekat situ. penjimatan. Itu sebabnya tagline kita jimat, mudah dan juga selamat. Okey Puan. Dah naik Dah- bau dah kan? Dah naik Dah bau bau dah? kan? Ha. Baru sikit. Uish. Okey. okey. Kemudian tuan-puan kita masukkan cili kisar kita. Cili kisar. Kalau nak pedas lagi sebenarnya kita boleh lebihkan cili lah. Macam saya kurang lah makan pedas ni. Tapi bukanlah kita tak makan langsung kan. Ya. Kita makanlah juga pedas. Jadi kita letak sikit saja Cukup lah. je Puan? Ya, betul. Okey. Tapi sesambil kita menumis ni Puan, kita Saya ada kuatkan apa sikit ni? api. Nak kuat Ni. sikit. Okey. Okey, naikkan sikit. Jadi kita sediakan makanan ni Puan, kita perlu pastikan juga setiap bahan adalah bersih dan berkualiti. Jadi dalam konteks unit integriti pula, bagaimana Puan memastikan budaya integriti sentiasa diamalkan dalam organisasi saya? Bawah peraturan JPA, dia ada puncakuasa yang khusus di mana penubuhan unit integriti ni perlu melaksanakan 6 fungsi UI. Oh, 6 fungsi ya? Nak tahu tak? Saya mesti tak Okey. tahu. Orang kat luar sana pun nak tahu juga Okey, Puan. 6 fungsi UI tu yang pertama berkaitan dengan pengurusan aduan. Okey. Yang kedua berkaitan dengan pengesanan ataupun pengesahan yang kita buat dalam bahasa mudahnya dalam bentuk siasatan. Okey. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pematuhan. Mm-mm. Yang keempat berkaitan dengan pengukuhan integriti. Okey. Kelima tadbir urus dan akhir sekali. Apa dia? Yang keenam. Yang Cuba tu teka, sana. cuba teka. Cuba teka. Saya ni Dia jarang. tindakan disiplin ni, kita ambil tindakan disiplin. Apa dia? Tata Dia start tertib. dengan pandai pun. Kita start dengan tata Nasib tertib. baik, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbalik Kenapa kepada ada soalan soalan tadi daripada kan? Puan? Berbalik daripada soalan tadi lah Cik Okey. Fahmi kan. Bagaimana baik. kita nak mengekalkan budaya integriti, salah satunya berkaitan dengan kaki tangan tu sendirilah. Yes, betul. Apa-apa integriti macam saya cakap tadi lah, dia kena bermula daripada diri kita sendiri. Mm-mm. Yang kedua adalah pembudayaan integriti ini perlu melalui peraturan ataupun garis panduan yang sedia ada. Ya. Cakap punya cakap, apa Okey. bahan yang kita nak Okey, masukkan? kita nak masuk apa lagi Puan? Boleh tolong saya. Boleh? Kita Tak ada masukkan masalah. dulu carrot. Carrot dan Okey. ini kita maknanya kita kena layukan dululah. Ya, Masa betul. kena awal Sebab sebab dia- carrot ni dia keras kan. Aha. Jadi kita kena masukkan lah. Kan bagi dia layu. Layu sikit. Boleh pakai camca lain apa? Okey. Bagi saya sudu yang tu. Okey. Ha. Terima kasih. Okey, dalam keadaan ini tuan-puan, kalau tuan-puan nak tambahkan sikit air pun boleh sebenarnya untuk mempercepatkan lagi proses untuk sayur kita ni dia lembut sikit lah ya. Okey. Okey. Nak tambah air? Boleh. Okey, air sampai. Nampak Puan? Terima kasih. Jernih airnya. Jernih airnya. Cik Fahmi nak tolong saya tuangkan Boleh, sikit? boleh. Boleh. Saya memang suka pakai air, main air ni. Okey, baik. Okey, cukup. Cukup. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita Okey. akan masukkan baby corn kita. Baby corn. Okey. Masuk. Ni berapa banyak ni Puan? Yang ini anggaran dalam 2 ke 3 lah. Dia bergantung kepada saiz juga. Sebab ada yang panjang, ada yang pendek. Okey. Kita ratakan dulu. Ni pun sedap lah bau dia Puan. Alhamdulillah. Tapi Puan rasa macam bila kita nak masukkan perencah istimewa ni? Perencah ini nanti dulu. Nanti Dia dulu. last nanti kita letak. Okey, Sebelum baik-baik. kita masukkan Tapi tak apa, bumbu. biarkan dulu. Sebab apa saya ingatkan takut Puan terlupa. Saya ingatkan aja. Dia masak ni pun ada magic-magic dia juga sebenarnya. Okay. Saya suka. Hari ni semua magic Puan. Tapi dalam integriti ni dia tak boleh nak magic sangat. Ya, betul. Masak okey. Ha. Kan? Bahaya sebenarnya bila magic-magic ni. Yelah, tadi Puan kata tadi dalam dunia ni kan. Jadi sekarang ni dalam dunia yang semakin cabar ni. Okey, jadi apakah antara cabaran utama dalam mengekalkan integriti dalam kalangan warga kerja ni? Cabaran utama lah pada pandangan saya lah ya, sepanjang saya mengetuai unit integriti, dia adalah cabaran untuk menangani sikap manusia. Sebab tidak semua manusia berkeinginan untuk berubah ataupun menerima pandangan dan teguran yang berupa sesuatu perkara untuk kebaikan lah. Itu satulah. Yang keduanya adalah cabaran dari segi
kewujudan peraturan lah ataupun garis panduan yang perlu. Kalau tak ada peraturan, garis panduan untuk kita jadikan sebagai sumber rujukan kita, tak perlu juga kita macam tak dia jadi tak sing lah. Kan dia kena ada sikap kita dan dia kena ada panduan. Okey, maknanya kena ada panduan jugalah. Ya, Macam mana kita seorang Muslim ataupun seorang manusia perlu ada panduan hidup, betul Puan? Betul. Tu saya Cik Fahmi, tadi saya. kan kita kata ada magic kita kan. Boleh tak ambil kita punya bahan utama kita yang boleh menambahkan lagi perencah kita dalam kita nak menyediakan bahan kita sebagai menu kita sotong paprik. Okey, jadi yang tadi itulah. Ya, Okey, betul. jadi Magic tadi. media. Okey, sekali lagi saya nak bagi tahu dekat orang kat luar sana, sebentar tu saya kan. Okey, jadi orang-orang kat luar sana nak dapatkan produk daripada Sudi, boleh saja layari www.agrobazar.com.my. Buat kata carian untuk kedai Sudi. Okey? Jadi Puan, ni boleh saya buka? Boleh. Okey. Izinkan saya. Silakan. Okey, baik. Bismillah. Okey. Okay, kita pakai sudu yang besar sikit lah. Okey. Ni nak banyak ke macam mana? Ikut sebab ni sangat ringkas Puan. Kita Kalau buat puan nak tahu, kalau puan nak tahu tak, kita paste ni ada dua jenis. Sama ada paste yang kering dan juga paste yang basah. Jadi keluaran daripada usahawan kita ni, Sudi ni, dia mengeluarkan paste kering. Oh, paste yang kering. Biasanya kalau kita jumpa kat luar tu yang basah kan. Yang basah saja. Okay, tak apa. Walaupun dia kering, kita boleh tambahkan sikit air untuk kita makan secara berkuah lah. Ya, Sebab berkuah. kita biasa kalau makan ni kena ada juga yang berkuah dah kan. Betul. Ni kita boleh masukkan bahan utama kita iaitu sotong kita. Sotong kita. Okey. Puan. Jadi Jadi ni tadi dah anggaran 3 ke 4 ekor anggaran sotong. 3 ke 4 ekor sotong lah. Okey, sotong. Okey, jadi memang orang-orang kat luar sana nak tahu ni adalah Puan Jamie daripada Unit Integrity. Jadi Puan, lepas tu ada juga yang orang kata memang nak tanya jugalah pada Puan. Jadi sekarang ni dia kata Unit Integrity ni menangani isu-isu seperti salah guna kuasa ataupun ketidakpatuhan prosedur. Jadi boleh Puan terangkan sikit? Boleh. Kalau peranan unit integriti untuk menangani isu berkaitan dengan salah guna kuasa, ataupun ketidakpatuhan prosedur, macam saya maklum tadilah, kita ada 6 fungsi. Daripada 6 fungsi itulah kita melaksanakan tugas kita. Yang pertama dari segi pengurusan aduan. Mana-mana ada pegawai yang datang ke unit integriti, kami di unit integriti memang mengalu-alukan lah mana-mana pegawai nak buat aduan. Kalau berkaitan dengan salah guna kuasa ni, bila mana pegawai datang mengadukan sesuatu kesalahan, kita tidaklah menerima aduan itu dan terus membuka kertas siasatan. Tidak. Kita cuba pastikan dulu ada tak elemen-elemen yang boleh mencukupkan aduan itu, kita ambil tindakan. Tahu tak apa dia elemen tu? Elemen tu saya tak tahu. Dia macam zaman kita sekolah dulu lah, kita buat karangan. 5W1H tu, bila, siapa, di mana, perkara-perkara itulah yang menjadi pertimbangan di peringkat unit integriti. Sebab kita tak adalah nak layan aduan yang tiba-tiba datang tanpa ada asas yang kukuh. Ya. Jadi nak tanya sambil tu Puan jawab tu. Masak. Cantik dah. Okey. Untuk makluman tuan-puan lah, macam saya cakap tadi lah, bila kita masak ni, kita boleh menambah serbuk perasa kita, sama ada kita letak garam saja ataupun kita menggunakan produk-produk yang telah tersedia. Macam hari ni, kita ada magic kedua ke? Ada magic kedua. Baik ni Puan, ni dia serbuk perasa Puan. Magic kita yang kedua. Yang kedua. Okey. Okey, jadi Ni Puan nak tahu produk tak? mana ni? Alamak. Sementara Puan dah tanya dah ni, kebetulan lah pula Puan tanya. Okey, inilah dia produk daripada Sudi juga. Semua ada. Semua ada Puan. Bagus. Nak dapatkan produk-produk daripada Sudi, layari saja www.agrobazar.com.my. Okey. Kita letak sikit saja. Sikit saja Puan. Okey. Nampak sudah sedap Puan Tapi Puan tadi saya bila kata ada terima aduan, ialah contohlah saya sebagai pengadu. Adakah saya punya kerahsiaan ataupun saya punya maklumat dirahsiakan daripada unit integriti? Okey, mana-mana pengadu lah yang datang sama ada jaminan dari segi maklumat kerahsiaan. Ya, saya. Untuk makluman lah Cik Fahmi dan juga tuan-puan, di unit integriti ni apa-apa saluran aduan memang kita
cater sendiri oleh unit integriti. Setakat ini pegawai-pegawai dalam unit integriti memang saya menekankan maklumat itu hendaklah jaga within UI sahaja. Cuma dari segi jaminan pegawai-pegawai lain yang datang mengadu untuk dia tidak melaporkan kepada pihak lain, saya boleh memperingatkan. Selebihnya tindakan daripada pegawai itu sendiri, pengadu sendirilah, sebab kadang-kadang pengadu ni dia datang, dia sukar untuk bercakap isu-isu terutamanya kalau melibatkan pegawai atasan. Dan daripada situlah sebenarnya dia akan mencari saluran yang sepatutnya lah. So daripada UI sendiri kita akan memberi peringatan bersama-sama lah. Okey Cik Fahmi, last sekali. Last sekali, okey. Ya, betul. Kebetulan puan kata last, saya pun ada last juga. Alamak, apa last tu? Jadi sekarang ni kalau katakan tadi kita ada pengadu dah tahu dah macam mana kerahsiaan semua kan dirahsiakan. Jadi sekarang ni kita nak tahu dah apa adakah terdapat inisiatif ataupun program khas untuk memupuk kesedaran integriti dalam kalangan pegawai dan kaki tangan. Okey, program ataupun inisiatif yang melibatkan pegawai dan kaki tangan formal ni untuk makluman Cik Fahmi lah, tuan-puan. Kat luar sana. Kami akan melaksanakan satu program yang berkaitan dengan Ikrar Bebas Rasuah ataupun IBR, yang mana program ini akan kerjasama dengan SPRM. Takut tak kalau dengar perkataan SPRM? Rasa gemetar kan? juga rasa ni. Kalau Gigil kita ni. Nampak tak ni gigil buat puan. salah, janganlah takut. Kan? Okay. Itu dia satu program yang mana kita kena melafazkan ikrar yang kita tidak akan terlibat dengan sebarang perlakuan yang tidak wajar selaras dengan Akta SPRM. Itu kita akan dijangkakan pada bulan 7 atau bulan 8 lah. Lain-lain adalah program-program berbentuk hebahan yang secara berterusan yang kita laksanakan melalui pemakluman secara email kepada warga. Okey. Patutlah kita ada macam ada poster-poster untuk Ya, memberi kesedaran. betul. Yang maknanya educate untuk Ya. kaki tangan dan juga kepada Betul. semua orang-orang kat luar sana tahu pasal peraturan. Betul. Sebab kita ni kena sentiasa diingatkan. Kan? Kalau Dan- tidak diingatkan, Okey. kita akan jadi lupa. Bila kita lupa, macam mana kita nak berintegriti. Gitu. Sama juga dengan memasak ni puan. Betul. Jadi perlu masukkan yang pertama apa bahan yang Ya, pertama. step Lepas ataupun tu ada tertib step dia. dia. Betul. Ya, jadi itulah tersusunnya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dah hampir masak Dah siap? sotong. Dah Dah siap siap, dah. dah siap. Tapi belum siap lagi ni puan. Belum siap lagi. Belum siap lagi. Okey. Belum siap lagi. Kita akan berehat seketika. Kita akan sambung selepas ini. Pasti menyelerakan. Baik, kita kembali semula dalam program Masak-Masak bersama ABO 2026. Okey, Puan Jamie. Ya, saya. Alhamdulillah. Dah siap dah masak dah. Alhamdulillah. Sotong paprik. Betul. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok, kalau tuan-tuan dan puan tengok dia, inilah dia sotong paprik menggunakan produk usahawan Boleh dapat dekat mana? dekat Agrobazar Agrobazar online. online. Kerana ia jimat, mudah Mudah dan dan selamat. selamat. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan nak dapatkan produk istimewa daripada produk keluaran usahawan, boleh saja layari www.agrobazar.com.my. Okey. Jadi Puan Jamie, boleh saya izinkan saya? Boleh. Dia biasa memang macam ni. Bila tetamu masak, hos kena makan. Itu memanglah. Bila kita kat Jadi, rumah pun sebenarnya Cik Mami, okey. kita sebagai tuan rumah, bila Ya. tetamu tu datang, kita masak dan kita akan hidang dan kita akan makan bersama. Tapi untuk segmen hari ni, kalau Okey. host nak makan saja pun tak apa. Yang lain biar tengok je. Biar tengok Biar saja. saya je yang dapat. Cuba sendiri. Okey, saya akan habiskan Puan Jamie. Biar Silakan. orang lain yang tengok telan Leo saja. Ya. Jadi kalau kata nak dapat, buat sendirilah. Ya. Beli kat Agrobazar online. Kerana ada kupon RM RM5 dan juga RM RM10. Okey, jadi Puan Jamie, boleh saya rasa? Boleh, silakan. Okey, tapi sebelum tu Puan Jamie, inilah dia, orang kata sotong paprik tapi kita makan dengan Nasi putih. Okey, jadi saya rasa bismillah. Saya dulu Doa makan nak baca ke nak baca bismillah je? Baca bismillah. Okey. Demi Puan Jamie, saya baca bismillah dan doa makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Silakan. Okey, silakan. Saya ambil sotong. Sayur tu sikit. Sayur sikit. Saya ambil ni. Okey. Sedapnya. Nampak pun dah sedap dah. Puan Jamie belum rasa lagi. Saya Tu suka sotong bawang. tu jangan dilupa. Saya suka bawang. Tapi
Besar sangat. Okey. Saya sotong dululah dengan carrot. Okey. Okey. Puan Jamie Silakan. okey? Silakan. Puan Jamie. Dia macam mudah-mudahan sedap lah. Ai. Tangan saya. Ai, mana boleh tak mungkin tak sedap Puan Jamie. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah rasanya? Tak boleh nak gambarkan Puan Jamie. Alhamdulillah. Sotong dimasak dengan sempurna. Tambah dengan kuah paprik yang sangat sedap Daripada produk mana tadi? daripada produk Sudi. Sudi. Jadi dengan sayur-sayuran tambahan, dengan dia punya ada tambahan serai dan juga Daun limau. Jadi menaikkan rasa paprik tu. Ya, Alhamdulillah. saya memang suka sebab memang saya penggemar paprik. Cik Fahmi tahu tak, biasanya kalau kita makan nasi dengan lauk paprik macam ni, dia Hmm. sesuai. Sama ada nak makan tengah hari ataupun untuk makan malam. Ha, Tapi ada je kalau dia lebih rajin, dia akan masak pada pagi, dia akan ambil makan tu dalam pukul 10. Maksudnya dia skip sarapan pagi dan terus makan untuk makan tengah hari. Tu agak sikit lah. Ya. sekejap Puan Jamie cerita dulu. Ha. Makan Tapi lagi. sebab saya rasa memang sangat sedap lah Puan Jamie. Beria saya makan ni. Dia kalau macam Cik Fahmi kan, kalau kita tambah air lebih sikit tadi tu, dia Okey. akan lebih berkuah Dia lagi lah. berkuah lah kan? Betul. Tapi bila kita masak dengan sotong, sotong tu sendiri akan mengeluarkan air. Nanti mungkin bila masak paprik ni, dia nak kata kuah lebih sangat pun tak sesuai lah. Kalau makan paprik ni, kita makan dengan kuah yang kuantiti yang sedikit. Okey. Sedap. Bolehlah cuba nanti sendiri di rumah. Ha. Kan? Jadi kalau katakan home outstation, saya rasa, boleh sangat ni buat. Jadi anak-anak rasa tak adalah rasa kurang daripada air tangan ibu dia. Ya. Jadi bapa pun boleh Masak masak. sendiri boleh jimat sebenarnya, Cik Fahmi. Kalau kata kita nak mudah dan menjimatkan, kita boleh masak dekat rumah sendiri. Kalau kita makan dekat luar dengan ahli keluarga yang lain, Ya. kemungkinan untuk ekstra perbelanjaan kita sendiri akan keluarkan dengan order air. Ya, tambah Kalau pula kan tambah kos air. Tambah kos lagi. Menu-menu yang lain. Ya. Kadang kita ni dah terbiasa terhidang dengan pelbagai kan. Tapi bila kita sediakan menu sotong paprik ni, dia adalah menu yang seimbang. Kenapa seimbang? Sebab dia ada sayur, Ada sayur. dia ada protein dan dia ada karbohidrat. Dia kita makan dengan nasi. Memang semua lengkap dalam satu Ya, hidangan betul. Puan. Jadi itulah antara lengkapnya Puan Jamie untuk masak ni, lengkaplah hari ini. Alhamdulillah. Okey. Jadi Puan Jamie, sekarang ni kita dah belajar masak mudah dengan Agrobazar online. Jadi saya mungkin ada sepatah dua kata daripada Puan Jamie untuk orang-orang kat luar sana. Okey tuan-puan, apabila kita menjadi seorang manusia, dalam sudut saya lah yang meletakkan diri integriti, apa-apa pun kita laksanakan dalam hidup kita semuanya berkaitan dengan integriti. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Ya. Contoh, kita nak parking. Ha? Adakah kita semudah-mudahnya masuk parking yang memang dibenarkan untuk orang seperti kita ataupun parking OKU? Yang kita betul. akan nampak kan. Yang kedua, dari segi buang sampah. Kadang-kadang kita ambil mudah secara tidak langsung kan. Sampah mungkin dalam bentuk bungkusan yang kecil-kecil. Ya, betul. Ambil mudah kita buang. Adakah itu sebagai perkara yang berintegriti? So, apa-apa saja yang tuan-puan lakukan dalam hidup, fikir dahulu sebelum bertindak. Oh, Itu saja daripada saya. macam-macam lagi dia punya ungkapan yang sangat-sangat bernas daripada Puan Jamie. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan dekat luar sana, jadi saya daripada pihak Agrobazar Online mengucapkan ribuan terima kasih Puan. Sama-sama. Sama-sama sudi kata datang ke set untuk berkongsi resepi kepada orang-orang kat luar sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi untuk dapatkan produk sudi, boleh saja layari www.agrobazar.com.my dan juga boleh dapatkan produk daripada Kupas di kedai Liria. Okey, jadi kerana dia ada banyak diskaun yang istimewa. Dalam tu ada RM5 dan juga RM10. Okey Puan Jamie. Okey, terima kasih Jadi banyak-banyak insya-Allah kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Puan Jamie jangan risau, saya akan kekalkan integriti saya Alhamdulillah. sebagai seorang penjawab awam. Okey? Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tamatlah episod pada kali ini bersama dengan Puan Jamie. Jadi kita akan bersambung untuk episod yang akan datang bersama dengan tetamu yang istimewa. Kita jumpa lagi. Bye-bye.